Calon pembantu beli dan sukan grade S1 panggilan ujian psikometrik dah diumumkan. Untuk jawatan ni, calon bukan sekadar dinilai dari segi minat terhadap sukan atau aktiviti beli sahaja. Antara teras penilaian yang penting ialah integriti dan amanah, disiplin dan tanggungjawab kerja, komunikasi dengan beli dan masyarakat, kerjasama pasukan, kecergasan sikap dan semangat kerja, kematangan emosi dan juga komitmen terhadap program beli dan sukan. Contoh soalan pertama, saya suka membantu menjayakan program walaupun tugasan yang diberi kelihatan kecil. Cadangan jawapan setuju sebab jawapan ni menunjukkan calon ada sikap bertanggungjawab dan boleh bekerjasama. Contoh soalan kedua, saya mudah berputus asa apabila aktiviti yang dirancang tidak mendapat sambutan. Cadangan jawapan tidak setuju sebab calon perlu ada semangat kerja, daya tahan dan kemampuan mencari penyelesaian apabila berhadapan cabaran dalam melaksanakan program. Sedikit tips ringkas, jangan jawab ikut rasa hati semata-mata. Fahami nilai yang diperlukan untuk jawatan ni seperti disiplin, kerjasama, komunikasi dan komitmen terhadap masyarakat. Kalau nak lebih faham lagi macam mana nak jawab soalan psikometrik, boleh klik link di bio ataupun DM Cik Su untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik. Dalam dia ada tips-tips, nota, penerangan format, 200 contoh soalan beserta cadangan jawapan dan huraiannya sekali. Biasakan diri buat latih tubi, insya-Allah masa exam nanti tak nervous dan rasa lebih bersedia.